Zaman kekeliruan tahun lepas, awal tahun masuk teknologi AI secara besar-besaran. Waktu mula masuk, tuan, kali pertama sampai dekat saya panggil tim media saya. Dia kata, hati-hati, ini fitnah yang sangat besar. Satu hari nanti, sikit hari je saya sebut, satu ustaz bercakap dengan perkara yang tak elok, dan rupanya bukan ustaz tu yang bercakap, tetapi dengan suara dia 100%. Teknologi, muka orang tu, suara dia sebiji, original suara, dan dia tidak bercakap pun perkara itu. Boleh buat rupanya. Ambil suara saya beberapa saat, ambil gambar saya, gerakkan mulut, maka jadilah Ronaldo bercakap bahasa Arab dengan fasih. Dan orang sebar benda tu, orang percaya benda tu. Dahsyat, subhanallah. Keluar satu video Presiden Israel bercakap satu benda, saya tengok sampai kat saya kata ini bukan dia, sebab dia bercakap tentang kebaikan, tolong Palestin dan sebagainya. Macam mana nak beza tu? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Iman akan membezakan, iman yang kuat. Ini jaminan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ubat yang paling kuat sekali untuk kecelaruan akhir zaman. Semua orang tahu jawapan tu. Untuk menapis kecelaruan akhir zaman daripada menghinggap di akal dan jiwa, nama ubat tu surah Al-Kahfi. 10 ayat yang pertama, 10 yang terakhir, dua-dua tu kena gabung. Maksud gabung saya tu kena baca pagi dan petang. Allah bagi kekuatan untuk kamu bezakan di antara benar dan salah. Allah akan bagi kekuatan untuk kamu bezakan di antara palsu dan tulen. Sebab yang ni dijanjikan melalui hadis yang sahih. Nabi sebut, siapa yang membaca ataupun menghafal, kata ulama, baca kedua-duanya kerana khasiatnya sedikit berbeza. 10 yang pertama daripada fitnah Dajjal, 10 yang terakhir surah Kahfi daripada semua kekeliruan dan kecelaruan akhir zaman. Kan banyak ni kecelaruan ni. Maka dua tempat itu diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.